Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Firdaus bin Muhammad Nazir, nombor matrik 078143. Saya akan membentangkan berkenaan tajuk iaitu istiqra' di dalam penyelidikan. Contoh kajian yang telah saya pilih adalah bertajuk Analisis Faktor Penyebab Stres di kalangan pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah istiqra' naqis kerana kajian ini hanya dijalankan kepada sesetengah pelajar tahun 2. Dan kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah mulahazah, yang kedua furud almiah dan yang ketiga barhanah. Kajian ini dijalankan di dalam kalangan pelajar tahun 2 yang menyertai bengkel pembelajaran efektif dalam kalangan pelajar Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM. Bagi peringkat mulahazah, kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. Soalan dibahagikan kepada 4 bahagian dan stres dikategorikan kepada 3 tahap. Berdasarkan pemerhatian, 1 orang pelajar tahap stres yang tertinggi, 23 orang pelajar di tahap yang sederhana, 6 orang pelajar di tahap yang rendah. Seterusnya, peringkat furud almiah iaitu hipotesis. Pengkaji memberi kemungkinan bahawa penyebab stres itu adalah daripada kognitif, interpersonal, persekitaran akademik dan kerjaya. Kesemua faktor ini kebarangkalian mempengaruhi stres pelajar. Peringkat yang terakhir adalah barhanah iaitu analisis. Kajian menunjukkan faktor utama adalah faktor kerjaya iaitu min 7.27 dan seterusnya faktor akademik min 6.30 dan seterusnya persekitaran fizikal min 6.27, pemikiran tidak rasional min 5.77 dan interpersonal dengan rakan sebaya, pensyarah dan juga penasihat akademik iaitu 5.50.